Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Iyah nak buat kuih ubi lagi. Sebab ubi tu ada lagi. Sebab Nek Iyah suka kuih ubi. Nek Iyah makan seorang je, cucu tak makan langsung. Anak ambil kau sikit. Jadi hari ni Nek Iyah nak buat belebak ubi pula. Gitu. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey sahabat-sahabat. Ni bahan-bahan dia deh. Okey sahabat-sahabat, ni ubi. Kita perlukan ubi kayu lah. Ubi kayu ni kita akan koyok. Orang Terengganu panggil koyok. Kita kopekkan dia. Lepas tu kita meseng ke, parut ke, blend ke, boleh lah ke. Janji ubi ni halus. Kita boleh buat kuih. Gitu. Bahan-bahan dia sikit dah. Kita perlukan daun pisang untuk buku. Nisang. Satang. Garang sikit. Tak ada lah. Sikit je bahan-bahan dia, sahabat-sahabat Lepas tu apa nama ni? Ni. Kita masuk satang dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubuh nisang. Nisang ni agak-agak dah. Kalau ubi kita banyak, kita buat banyak. Kalau ubi sikit pun sikit. Gitu. Itulah. Kita masak sampai dia hancur lah. Sampai satang ni masuk pecah minyak, sampai nisang ni hancur. Okey, sahabat-sahabat ni, ubi kita ni kita peguh deh. Kita gunakan air nipis je ni, kita peguh. Kita peguh gini. Kita peguh buang air dia ni. Sebab air dia ni mau air dia kita peguh dia putih. Lepas tu ada air ni. Simpan. Okey sahabat-sahabat, jadi dia kering gini. Jadi kita peguh sampai habis lah. Okey sahabat-sahabat ni. Nek Iyah tak tengok loyak ni yuk. Kita bubur lah daun pandang satu. Ni Nek Iyah bubur daun pandang. Lepas tu Nek Iyah bubur secubit je garang. Bubur garang sikit. Dia buat benda manis ni dia kena ada masin kot sikit. Kita masak sampai dia pecah minyak.
baru belebak kita tu sedap. Apa dia pekak? Apa ni? Cuk minyak pekak, dah pekak. Sebab kalau kita buat gini ya, lebak kita tu 4-5 hari duduk kat luar tak basi ni. Okey sahabat-sahabat, dah pekak dah tu. Benda ni kita tutup api. Okey sahabat-sahabat, sekarang kita bubuh ni santan kita ni. Dah pandang ni buang dulu. Kita bubuh dalam ubi kita ni. Ni ubi kita yang sudah diperoh ni. Kita gaul lah sampai dia sebati. Okey sahabat-sahabat, sekarang nak bukuh deh. Ni kita guna daun pisang. Daun pisang ni kita ambil pokok, kita jemur kejap. Dia jadi lembut lah. Sekarang kita nak bukuh. Bismillahirrahmanirrahim. Daun pisang gala ni nak guna. Pisang gala dia apa nama ni? Dia tak pecah, payah pecah. Okey sahabat-sahabat, kita akan buku semuanya lah. Okey sahabat-sahabat, sekarang nak buku ni dah. Ni panas ni kita ni kelegok lah. Kita buku ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh panas.
sahabat-sahabat, kita kukus dalam 20 minit. Sampai masuklah. Okey, sahabat-sahabat. Oh, ni masuk dah ni kuning kita. Dah masuk dah. Okey, sahabat-sahabat. Ni kuih kita ni sejuk baru boleh kita makan Okey, sahabat-sahabat. Ni siap dah ni kuih kita ni. Tapi tak apa sejuk molek lagi. Dia kalau sejuk molek keesokan hari ke ni masih lembek sikit lagi. Sahabat-sahabat tahu dok, kalau buat cara gini cara masuk santan yang betul-betul masuk macam nak jawab tadi, 4-5 hari duduk kat luar pun dia tak basi. Tahu dok? Tak payah bulat, tapi dia tak basi. Okey, kita tengah makan Saya suka kuih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sahabat-sahabat. Dia rasa lemak, manis. Sebanyak ni je boleh 2, 4, 6, 8, 10, 12 biji je boleh. Cukup ni berapa hari ni. Cucu-cucu nak tak suka makan ni. Tapi nak ayah paling suka. Kuih tahu tak sahabat-sahabat nak ayah? Kuih kek nak ayah tak suka. Kalau kek gula hangus suka. Kalau kek lebih-lebih lagi kek yang ada icing kat atas tu putih-putih tu lagi tak suka. Memang sedap sahabat-sahabat. Manis, pas, lemuk. Memang terasa. Ni berapa hari dah yang bertahan. Kalau makan 3 biji sehari. Okeylah sahabat-sahabat. Setakat ni lah dulu video Nek Yah deh. Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Tersilap kata, terkasar bahasa. Nek Yah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak-banyak lah support Nek Yah tengok video Nek Yah. Nek Yah doakan anda semua. Semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video deh. Bismillah, Allahu Akbar. Bye-bye.